Anis, apa masalah awak ni? Minta cuti lagi. Sejoin, saya minta maaf. Anak saya sakit. Bukan awak tak tahu. Produk terbaru akan launch bulan ni. Masa sekarang, semua orang tengah sibuk. Awak nak minta cuti lagi. Awak pentingkan syarikat ni tak? Sejoin, saya cuma minta cuti 1 hari je. Anak saya demam, saya nak bawa dia pergi hospital. Lepas selesai, saya akan terus datang balik kerja. Tak boleh. Kita lagi nak kerja lebih masa. Awak memang tak faham situasi ke? Sejoin, saya betul-betul tak ada pilihan lain. Suami saya outstation, tinggal saya seorang je. Saya pun tak dapat cari orang lain untuk tolong. Kerja boleh buat. Kalau tak boleh buat, pergi je. Hari-hari asal awak je masalah. Kalau macam tu, saya tak payah mohon cuti lah. Saya berhenti saja boleh? Apa hal dengan awak semua? John, Anis, masuk ofis saya. Bos Ivo, anak saya demam panas. Saya nak balik tengok dia. Macam tu, pergi cepat. Saya akan bagi awak cuti 3 hari. Datang kerja balik lepas selesaikan hal awak. Terima kasih, Bos Ivo. Bos Ivo, tengoklah. Anis ni guna alasan nak berhenti kerja untuk ukur saya. Bulan ni kita tengah sibuk buat persiapan untuk produk baru dan terima order sebanyak 300 unit sanggelan. Ini bukan kerja sengaja cari pasal dengan saya? Saya tak percaya syarikat tak boleh jalan tanpa dia. Saya rasa yang sengaja cari pasal tu sebenarnya awak. Awak masih ingat macam mana saya ajar awak sebelum ni? Belajar jadi orang dulu, baru dapat buat kerja dengan baik. Tapi awak sendiri langsung tak ambil peduli tentang kesihatan keluarga pekerja. Kalau macam tu, macam mana nak jadi orang? Syarikat yang tiada rasa kemanusiaan boleh hasilkan produk yang customer centric. Saya buat ni semua untuk operasi syarikat jadi lebih lancar. Kalau operasi syarikat boleh terganggu hanya disebabkan seorang, itu bermaksud ada masalah pasal aturan kerja awak. Apa yang paling penting sekarang ialah selesaikan masalah orang, baru boleh buat kerja dengan baik.